So guys, sekarang ni aku berada di satu latar. View memang padu. Bunyi air jatuh dengan jernihnya memang vibe habis. Penat hiking tadi pun terus hilang. Kalau korang belum pernah datang sini, memang rugi geng. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku ada trip hiking ke Latar Medan. Solo hiking je. So jom, let's go. Okay, untuk lokasi bagi korang yang nak pergi ke Latar Medan ni, korang just search je dekat map Bukit Kutu Parking. Nanti korang akan lalu perkampungan orang asli dan ada bayaran masuk RN RM3 satu kereta. Dia punya road dia senang je, straight je, korang akan terus sampai jumpa parking. Lepas korang parking, korang akan melalui satu tempat iaitu Jalan Bertar dan korang akan jumpa tempat ni, jalan masuk. So ni jalan seterusnya akan melalui jambatan ni. Korang akan jumpa jambatan yang tak sihat ni. Ada. So nyeberangnya sana. Dua jalan. Jalan ke kanan, jalan ke kiri. Korang nampak ni, ni ke kiri, straight. Laluan dia track santai. Korang straight je, akan jumpa pokok buluh ni. Straight. Jalan dia santai, landai. Jalan landai. Akan jumpa jalan yang besar macam ni untuk laluan 4x4 ni. Ada pokok buluh. Siapa nak camping kat sini, nice. Macam cantik kawasan kalau nak camping. Kita teruskan lagi perjalanan. Siapa nak campsite kat sini boleh telefon ni Ayah Eden. Macam ni tempat dia nak buat campsite. Okay, jalan lurus je, straight. Ke depan. Okay, straight lagi. So nak hiking sini pun boleh mari. Dia punya jalan dia okey, comel. Terang, tak ada semok. Comel dia punya sungai dia. Daripada atas ni turun bawah ni. Ni ada orang buat campsite. So once dah jumpa signboard ni, korang perlukan permit. Ini adalah hutan simpan kekal. Tak ada permit. Denda maksimum RM30,000. Dah, jom. Korang akan jumpa simpan Y ni. Ni ke Gunung Raja, ni ke Latar Medan. Okay, go. Kita start mendaki sikit. Dia tak adalah tinggi sangat mendaki tu. Okay tak? Daripada bawah ke sini, trek mendaki ni lebih kurang 2.5 kilo. Daripada bawah tu sampai ke sini. Okay, straight je lagi. Dia punya pemandangan dia memang tenang dalam hutan. Hijau. Bunyi-bunyi binatang semua. Akan jumpa pokok kayu yang besar ni, yang tumbang ni. Okay, straight je. Lalui lorong-lorong kecil ni. Aduh. Korang akan jumpa ni, air ni. So jalan dia straight. So akan jumpa dua lorong. Lorong ni satu, lorong satu. Ni ke Latar Medan.
Lorong sama je kan? Sama tu dengan tu. Sama je lorong. Akan jumpa batu besar ni. Sawi batu ni. Seterusnya korang akan jumpa ni lorong kecil ni. Lepas tu ada air turun daripada atas. Ada. So korang akan jumpa batu ni. Akan jumpa tempat lapang ni. Ni gaung. Jalan aku lalu tadi. So kita nak pergi ke depan. Naik sikit lagi. Korang akan jumpa ni. Ni. Lepas tu ni panjat sikit. Ni lah panjat sikit dah. Aduh. Pecah. Tu kipok jalan. Akar kayu. Jalan menurun. Okay, nak dekat sampai dah. Korang dengar bunyi air tu? Tu. Nak sampai dekat Lata Mecu. Ada dua jalan, ni ke Lata Medan, ni Lata Mecu. So kita pergi tengok Lata Mecu jap. Ada gapo sikit. Okay, kita sapa dah Lata Mecu. Balik jalanan kita ke Lata Medan. Jom. Ini jalan dia. Naik sikit lah. Okay. Sapa dah. Ni dia punya puncak tu atas tu. Pulau banyak kat sini.
So, untuk korang yang nak datang ke Lata Medan, first kali korang kena apply permit dekat Sea Forest. Permit ni wajib dan korang kena buat sekurang-kurangnya 2 hari sebelum perjalanan. Harga dia pun tak mahal, RM5, tapi sangat penting sebab laluan ni kawasan hutan simpan dan memang perlu pendaftaran. Dari kawasan parking ke Lata Medan, korang akan menempuh lebih kurang 12 km pergi dan balik. Nampak macam biasa, tapi trek dia agak panjang dan ada beberapa tempat yang korang rasa betul ke jalan ni. Jadi GPS memang wajib on. Laluan dia banyak simpang dan kadang-kadang boleh keliru kalau pertama kali datang. Pendek kata, sebelum datang tu pastikan korang dah buat permit, dah ready physical dan GPS standby. Barulah perjalanan smooth dan korang boleh enjoy betul-betul keindahan Lata Medan. Sampai di sini saja guys. Kita berjumpa lagi di lain episod.